Huraian logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42 tahun 2026. Logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42 direka berteraskan tema Bersatu Mencapai Cita Negara yang mencerminkan semangat perpaduan, keazaman dan kesepakatan rakyat serta kepimpinan negara dalam menghadapi cabaran semasa ke arah merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Logo ini menekankan nilai akhlak, etika kerja, disiplin dan kesyukuran yang menzahirkan harapan agar rakyat Brunei Darussalam, khususnya golongan belia, terus bersatu padu, berdaya saing, beriltizam dalam menyumbang kepada kemajuan serta kemakmuran negara di bawah naungan raja dan dengan seruan Allahu Akbar. Melambangkan kedaulatan negara Brunei Darussalam, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara, kestabilan pemerintahan serta payung perlindungan institusi beraja sebagai asas keamanan dan kemakmuran negara. Melambangkan falsafah Melayu Islam beraja sebagai teras pembangunan negara, menyatukan agama, budaya dan institusi beraja dalam membentuk masyarakat berdisiplin, berakhlak dan berdaya tahan. Melambangkan keharmonian, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan negara, keberkatan Ramadan serta ketenangan rohani yang memandu rakyat Brunei Darussalam ke arah kesejahteraan berpanjangan. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42.